Ya, tapi betul, benar saya telah berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid baru-baru ini, dan pada masa itu saya berbincang dengan beliau mengenai kedudukan saya dalam parti, dan saya telah mendengar nasihat beliau supaya jangan tergesa-gesa. Memang kita pun tak tergesa-gesa, kita berjumpa untuk mendengar pendapat dan sebagainya, dan oleh itu pada masa ini kita telah engage dengan Datuk Seri Zahid, ya. Dan pada masa yang sama kita fokus balik pada kerja kita lah. Macam hari ini di Madrid melancarkan Hotel Madani ni. His view is, it was a good meeting. I think I must say that it was a very open discussion. Then we both agree that we must think properly about the importance of making sure that whatever decision is a decision that is right for me, of course, and also right for the party. Datuk Seri. Position lah, saya diminta untuk mengambil masa untuk berfikir, jadi saya kita ambil masa lah untuk fikir.